Malaysia dulu ramai kurus, sekarang ramai membulat. Perasan tak? Bilik gambar era sebelum merdeka sampai zaman sekarang. Nampak tak apa bezanya? Cuba bandingkan gambar hitam putih sebelum merdeka, gambar awal lepas merdeka, era gambar berwarna pakai filem, sampailah era kamera digital dan sekarang gambar-gambar daripada smartphone. Nampak tak perubahan bentuk fizikal orang kita? Secara umum, badan penduduk Malaysia makin lama makin besar dan makin ramai obes. Statistik terkini, lebih 54% orang dewasa Malaysia berlebihan berat badan dengan hampir 38% adalah obes. Cuba bayangkan generasi akan datang kalau kita tak buat apa-apa. Kita bukan nak kembali kurus semata-mata sebab nak nampak cantik dan bergaya. Kita nak kena repair badan, bina semula kekuatan fizikal dan ubah gaya hidup supaya kita lebih sihat, lebih cergas dan lebih mampu berfungsi. Tengoklah gambar pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu. Bukan sekadar simbol perjuangan tapi generasi yang hidup dalam zaman yang menuntut ketahanan fizikal. Jadi usaha repair badan ni bukan untuk diri kita seorang tapi bantu juga seluruh rakyat Malaysia jadi lebih sihat, beri kesedaran, galakkan dan panduan untuk repair badan. Kalau kita nak Malaysia yang kuat pada masa depan, jadikan usaha ke arah penduduk sihat sebagai satu perjuangan kita bersama. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena Jualan Merdeka.